Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin kongsikan sebuah buku yang telah saya baca, iaitu Pada Subuh Yang Membawaku Pergi, karya Yahya Samad. Buku ini telah diterbitkan oleh Mangosteen Publishing dan mempunyai 391 muka surat. Mari sama-sama kita dengarkan. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yang telah didera oleh ayahnya sejak kecil lagi, namun diberikan belas kasih oleh ibunya. Beliau dapat melarikan diri daripada cengkaman ayahnya apabila mendapatkan keputusan baik dalam UPSR. Namun, ini bukanlah pengakhirannya. Buku ini juga memberi banyak pengajaran yang kita boleh contohi, seperti semangat setia kawan. Iskandar Zulkarnain pernah mencegah kawannya daripada melakukan maksiat. Perkara ini boleh kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, kerana sebagai kawan yang baik, kita mestilah mencegah kawan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Akhir kalam, saya berharap para penonton di luar sana dapat membaca dan membeli buku ini, kerana buku ini dapat memberi banyak manfaat dan pengajaran dalam kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.